Kumpul mainan, kumpul kenangan. Selamat datang ke video SM Collector bersama saya, Amir Zuhair. Hari ni kita akan fokus bahagian kenangan. Enjoy. Waduh, kebosanannya. Adakah anda kebosanan? Ini 5 tips yang boleh anda lakukan dari rumah. Apa benda lah yang kucing membebel? Nasib baik comel. Dan tips yang keempat, bersenam, push up, sit up, squat. Sekarang. Tak nak. Nanti jadi sadar. Five hours later. Dasar binatang Delima Sakti. Penat dibuatnya. Tips yang kelima, Ada lagi. awak boleh menonton cerita yang awak pernah lihat masa kecil dahulu. Bagi nostalgia rush begitu. Cerita apa je lah yang aku boleh tengok sekarang ni. Netflix pun aku tak mampu nak bayar. Oh, Bobo Boy. Rasanya dekat channel Monster ada kot. Oh, ada. Okey, saya telah menonton Bobo Boy musim 1, episod 1. Memang nostalgic habis lah. Bila dengar balik opening Bobo Boy ni, terus teringat masa sekolah dulu. Kalau tak silap, Bobo Boy ni bersiaran setiap hari Ahad di TV3. Memang seronok juga masa tu. Tapi masalah dia, setiap episod tersiar macam random. And kadang-kadang ada juga yang terlepas tengok sebab adalah masa tu macam mak ajak keluar atau kena siapkan di sekolah. So memang tak ingat lah apa yang terjadi story wise. Tapi apa yang melekat adalah babak lawan dia lah. Sampai sekarang masih ingat babak Bobo Boy Gempa Awakening dulu. Itu yang membuat favourite karakter masa kecil dulu. Lepas tu memang terkejut yang karakter pertama yang bercakap dengan Bobo Boy adalah Yaya. Ingatkan Gopal? Memang Mandela effect betul lah. Sebab saya ingat masa dulu Gopal adalah rakan sebaya yang first bercakap dengan Bobo Boy. Rupanya Yaya. So confusing dia tu. Rasanya bahagian tu saja yang saya terlepas masa kecil dulu. Babak yang lain seperti Bobo Boy dengan Tok Abah tersilap peluk masa jumpa tu memang ingat lah. Kemudian babak si Gopal promote special Coco set tu, entah kenapa sampai sekarang boleh ingat. Power juga Gopal ni dalam marketing. Lepas tu yang saya terkejut adalah rendering dan model 3D cerita ini. Surprisingly hold up till this day. Animasi dia pun boleh tahan juga. Tapi yang top tier adalah humor dalam storytelling dengan interaksi antara karakter-karakter lain. Macam contoh, dinamik Adudu yang strict dengan Pro yang lurus amatlah menghiburkan. Ada babak di mana Pro setelah membuat research mendapati semua benda hijau macam brokoli tidak selamat di bumi kerana manusia memotong, memakan serta memaksa anak-anak makan benda hijau tu. Yang Adudu ni pula percaya bulat-bulat apa yang Prop cakap. Memang terhibur. Ada juga babak yang membuatkan saya menangis. Babak itu hanyalah babak biasa, tetapi disebabkan kita tahu apa yang akan jadi pada masa depan, membuatkan babak tu lebih meaningful. Babak yang saya cakapkan ini adalah babak Bobo Boy pertama sekali bercakap dengan Ochobot di luar rumah Tok Abah. Saya terharu melihat babak ini kerana ia merupakan permulaan kepada sesuatu yang besar. Ada juga babak yang betul-betul buat sebab hati. Babak ni adalah apabila bapa Bobo Boy, Amato, mengucapkan selamat tinggal kepada Bobo Boy di stesen kereta api. Momen ini boleh didapati di channel Monster sepenuh ulang tahun Bobo Boy yang ke-10. Kepada sesiapa yang membesar dengan siri ini, extended version ni memang diberi kepuasan yang tinggi kepada kita.
kerana baru kita faham kenapa Bobo Boy tidak sedih untuk tinggalkan rumah dia. Episod 1 ni memang beri serangan nostalgik lah kepada saya, kerana memang banyak benda terjadi dalam hidup saya, banyak negatif. Saya amat recommend untuk kepada sesiapa yang mahu nostalgic rush ini, tontonilah Bobo Boy episod 1 extended version di channel Monster. Link ada di description. Ingat ya, jalan jangan tidak tengok jalan.